Okay, Assalamualaikum guys. Kereta yang sensasi, saya lupa nak bagi tahu. Saya Eddie, okay. Kereta yang sensasi yang ramai orang pakai. Civic FC 1.5. Okay, kereta ni datang daripada KL. Pemilik dia Abang Supri. Dia kata kereta ni bawa tak sedap. Belakang ada bunyi. So tadi bila masuk dekat tester mesin, kita cek depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Memang terlalu lembut. Jadi kelembutan itulah yang menyebabkan keluar bunyi dan bawa tu rasa berbuai. Kita buka absorber dia, tekan memang lembut sangat-sangat. Jadi untuk settlekan masalah itu, kita adakan ready stock. Kita swap je, mempercepatkan proses. Proses tak sampai 2 jam, insya-Allah siap. Jadi selepas kita pasang semua dengan berhati-hati, lepas tu kita masuk semula dekat tester mesin. Dekat situ juga sampai tengok, sebelum ni bacaan dia keseluruhan purata 30 ke atas. Selepas buat, purata bacaan 20 ke bawah. Jadi perbezaan gap terlalu jauh. Bila kita dah firmkan absorber, baru you guys akan rasa lebih stable. So kepada guys kat luar sana yang menggunakan Civic FC, ada masalah absorber, owner kat sini, tapi owner malu, okay? So insyaAllah kalau you guys ada masalah absorber, berbuai FC, FE, FL5, FJ8, ada masalah, masuk dekat link bio saya ataupun bawahnya ada nombor saya, Roger saya. InsyaAllah kita settlekan. So jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat bercuti. Bye-bye.